Jadi chemistry tu kita dah develop dari otak dia ni lah, otak dia dengan Amira kita dah develop waktu Postcard Cinta dari Auckland sebelum ni. So chemistry tu dah ada, cuma yelah bila dah jadi suami isteri, bila keluar pula dari shooting pula Postcard Cinta dari Istanbul ni, chemistry tu lebih kuat lah sebab tu dah sah kan. So untuk watak suami isteri tu alhamdulillah lah tak jadi masalah kan untuk kita orang. Berdialog, buat scene sama-sama kan, tak so awkward lah. Kita orang macam Mira cakap, kita orang antara pelakon yang paling tak tahan nak gelak bila scene apa dah ada Abang Bel dengan Sherry, sebab diorang ni selalu keluar ayat-ayat yang spontan. Jadi kita pun menjadi penonton juga, so terhibur dengan skrip diorang, dengan dialog diorang. So enjoy lah, basically enjoy shooting dengan diorang, dan pada masa yang sama kena tahan sejuk tu is a part of the job lah kan. Sebab kita shooting di negara orang kan. Tapi alhamdulillah semua everything went well dan kita happy lah bekerja kan. Saya rasa dia bukan satu cabaran-cabaran yang menyusahkan lah. Dia adalah satu cabaran yang menyeronokkan. Sebab yalah kita dapat explore negara lain kan. Lepas tu dalam masa yang sama Abang Ben dan Kak Sherry ni macam penghibur kita dekat set kan. So kita tak ada stress tu lah. Memang saya rasa kerja dalam keadaan yang seronok dan enjoy lah. Sebab jumlah tontonan yang tinggi pada Postcard Cinta dari Auckland yang pertama, di mana masa tu orang tak tahu lagi nak tengok Fatah dan Amira bersama kan. So that is the first kita buat Postcard Cinta dari Auckland, and kita release pula 1 week before you all punya hari nikah. So saya rasa waktu tu all fans Fatah dan Amira yang very supportive ni, mereka menyokong cerita Postcard Cinta dari Auckland, and bila jumlah tontonan tu tinggi, itu yang membuatkan kita bawa ke Postcard Cinta dari Istanbul, di mana mereka dah pun berkahwin, and orang nak tengok pula live mereka berdua berlakon bersama macam mana, you know. So I think this is the story yang kenapa kita ada Postcard Cinta dari Istanbul adalah kesinambungan daripada yang pertama. Dan mungkin kalau jumlah tontonan kali ini juga mencapai jumlah yang tinggi, mungkin akan ada sambungan. Sambungan tu yang ketiga, insyaAllah. Tengoklah macam mana, insyaAllah. Mengikat tu, kalau mengikut mereka punya kesesuaian jugalah. Jadi kalau kata cerita yang daripada pertama, kedua dan ketiga, saya rasa mungkin kesinambungan tu tak ada masalah bagi Fatah dan Amira untuk kerjasama lagi. And it's also about them, yang saya rasa peminat-peminat mereka yang saya nak berterima kasih kerana very supportive, and mereka sangat enjoy everything yang about Fatah and Amira. So saya rasa apa yang kita buat is actually not for us only, but also for peminat-peminat mereka di luar sana, and also mereka dah jadi peminat UTV sekarang. So I think I appreciate them, and thank you so much. Negara mana pula? Kena tunggulah surprise. Tapi memang dah ada perbincangan antara saya juga dengan Izzuan. Tetapi mungkin kena tengoklah jalan cerita tu apa antara Amira, Fatah dan kemudian ke depan. So I think continuity tu akan lebih best orang kata. Berkeluarga lah. Berkeluarga. Dah berkeluarga lagi. Suami isteri. Itu kena tunggulah surprise. And then I think yang ketiga ni kita tak buat lagi musim sejuk. Kita akan tengok musim lain, dan kalau tak ada keberatan mungkin sebelum hujung tahun ini. Ya, before end of this year. Saya panas pula. Sejuk tak tahan. Itulah. Tapi panas pun korang tak tahan juga.